Full lama. Earbud ni guys, walaupun dia kat luar telinga, dia punya audio macam pakai TWS guys. Memperkenalkan iaitu earbud daripada brand Black Gouda, iaitu model F50 yang seperti kau tengok ni adalah open style earbud lah. Maknanya dia punya speaker terletak dekat luar, bukan dekat dalam. Dari segi dia punya charging case ni seperti kau tengok, design dia agak unik kan. Aku bercakap dia punya material quality yang digunakan untuk charging case ni quite nice jugalah dengan apa yang korang bayar. Dekat dalam dia seperti kau tengok, dia adalah open style earbud. So dia punya design pun macam itu, ada macam lebih kepada hook gitu. And then dia ada provide juga user manual dan juga USB Type-C untuk korang charging guys. Daripada segi material design untuk earbud ni, memang pada pendapat aku boleh tahan lasat jugalah. So kalau korang macam jenis suka bersukan ke apa, memang aku recommend juga korang beli earbud ni guys. Kita pasal sukan, of course lah earbud ni juga ada support IPS5. Daripada segi comfort, bila memakainya seperti yang korang tengok, memang sangat selesa lah. Cara nak hook dia pun senang je. Dan bila aku goyang kepala macam gini pun tak jatuh guys. So earbud ni juga menggunakan Bluetooth 5.3, which is memang sangat nice lah, latest teknologi juga. And of course lah bolehlah connect ke mana-mana device yang support Bluetooth. And dari segi audio performance dia, untuk buat dengar lagu semua padu ke tidak bang dia punya audio, aku boleh cakap memang tak tahu lah guys. Ini adalah sebuah open ear earbud yang pada pendapat aku so far aku guna pada tahun 2025 ni memang sangat sedap lah buat dengar. Any lagu yang aku buka semua memang best lah. Macam lagu yang aku tengah buka sekarang, lagu Black yang terbaru ni, memang mantap tu. Dia punya vocal tu memang crisp gila, memang jelas gila guys. Dia punya audio performance boleh dengar semua sangat mantap guys. Also dari segi ketahanan bateri dia pula, dia boleh tahan up to 7 jam. So kalau kau nak guna lama macam nak buat dengar lagu ke, nak buat main game macam aku tengah test ni, memang enjoy lah. Sebab lama tu 7 jam kan. So macam-macam benda lah yang kau boleh buat. And charging time ni pun tak silap aku sekejap je, dalam around 1 jam dah penuh dah dia punya bateri, which is sangat nice lah. And also lupa nak bagi tahu juga, earbud juga ada microphone sekali lah. So kalau kau nak buat call member ke, nak buat Discord call, main game PUBG ke, semua boleh lah, tak ada masalah guys. Dari segi pilihan colour pula, dari 2 colour yang aku pakai sekarang, warna hitam, satu lagi warna beige lah. And warranty dia provide 1 tahun, which memang sangat nice guys. So guys, kalau kau nak beli earphone Black Gouda ni, aku akan provide link in description. Tak silap aku, harga dia pun tengah promo tu. So cepat beli sebelum harga promo tu habis guys.